Ni kan dia jadi ramai anak-anak muda kita semua takut nak nikah. Dia duk fikir kalau kata dia nikah esok ni, dia nak bagi bini dia makan apa. Duit tak cukup lagi macam mana nak nikah kan. Sebenarnya saya dulu pun fikir macam tu kak. Sebelum saya menikah dulu, Allah Ta'ala uji, banyak sungguh duit keluar. Tetap dah tarikh bila nak tunang, dah tetap tarikh dah bila nak nikah. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji duit tak ada. Allah Ta'ala bagi cukup-cukupnya. Lepas daripada menikah, kira memang kosong. Tapi satu benda yang kita kena percaya dengan Allah Ta'ala, rezeki yang Allah Ta'ala bagi dekat kita tu, dia takkan bagi lebih. Lebih rezeki Alhamdulillah. Sebenarnya kebanyakan orang kita ni Allah Ta'ala bagi cukup-cukup. Kita hidup seorang, Allah Ta'ala bagi cukup-cukup untuk seorang hidup. Tapi bila menikah, Allah Ta'ala bagi cukup pula untuk dua orang. Sama juga dengan pasangan yang dah kahwin. Bila kahwin takut nak dapat anak, sebab takut dengan ekonomi tak kukuh. Allah Ta'ala dah janji dah, hang kahwin aku tambah rezeki, hang ada anak esok aku tambah rezeki. Lah ni hampa cukup-cukup dua-dua orang boleh hidup, sebab aku cukupkan rezeki hampa untuk dua orang. Tapi esok bila dah keluar anak, Allah Ta'ala bagi cukup pula rezeki untuk tiga orang. Cakap macam senang kan, tapi susah nak amal. Susah sungguh kita letak dalam pendirian kita macam tu. Nak percaya 100% kat Allah susah. Tapi cuba, yakin dengan Allah. Bukan saya cakap kosong, saya dah cuba. Alhamdulillah.